kalau sekiranya apa-apa berlaku kepada pasangan kita kan, at least kita ada income sendiri. Tak semestinya kena kerja kat luar. Kan? Tak semestinya you kena pergi ke pejabat untuk bekerja. Sebenarnya pendapatan ni boleh dapat berbagai cara. Berniaga sendiri dari rumah. Macam saya katakan tadi, 10 tahun saya duduk rumah, betul? So 10 tahun tu pun saya ada income sendiri. Dan macam-macam benda yang saya buat untuk survive, untuk ada income. Itulah sebab nak minta duit kat Spur bukan mudah kan. Dia macam tayar. Tayar apa orang kata? Tayar kereta lembu kan. Kalau tanya yang nak beli tudung baru, tak yalah tudung dah banyak, dah 100 helai tu kan, nak buat apa kan. Kalau duit kita, beli je lah. Tahu-tahu sampai. Tahu-tahu sampai. Nanti dia tanya beli apa tu? Tak ada apa. Je kan. Jadi duit kita, siapa nak kisah? Siapa nak marah? Itu dia. Lagi satu, kita boleh buat kita punya tabungan lah. Tabung kecemasan ke, tabung pensyen ke. Itu yang sebenarnya bagus kalau kita ada income sendiri. Pada pendapat saya.